Assalamualaikum. Ini cara buka Little Anas. Button yang ada banyak-banyak ni, bukakan satu. Dan buka, di dalamnya anda akan jumpa pool, P-U-L. Kain ini kerjanya untuk menyerap air-air yang akan keluar. Itu adalah poket. Masukkan pool ke dalam poket. Tolak sehingga ke hujung. Dan pastikan kemasannya tepat dengan ruang yang ada di dalam. Tengok ya. Setelah itu, masukkan baby ke dalam Little Anas dan selaraskan saiz baby. Ini ada butang-butang. Ikut saiz kaki masing-masing. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini saya buat contoh yang kecil. Bagi yang kecil-kecil, okey, kita buat macam ni. Kecilkan butang-butang itu. Nampak? Senang saja. Dah siap.